Gejala Islamofobia yang dalam memerangi Islamofobia keganas. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik hangat berkaitan dengan isu akidah yang semakin ketara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik hangat berkaitan dengan isu akidah yang semakin ketara, iaitu Islamofobia. Kerajaan pimpinan beliau yang berhaluan tengah kiri akan meneliti cadangan daripada laporan bebas mengenai Islamofobia, di mana anti-Muslim di negara itu melonjak sejak 7 Oktober 2023. Kerajaan pimpinan Weh, kau tengok apa tu? Aku tengah tengok pasal Islamofobia ni. Aku ingatkan Islamofobia ni ada dekat luar negara je, negara-negara barat je kan. Rupanya ada juga kat negara kita ni. Lah, ya ke? Islamofobia tu apa? Islamofobia ni maksudnya ketakutan, kebencian ataupun prasangka orang luar terhadap Islam ataupun umat Islam itu sendiri. Faham. Menarik juga topik ini. Apa faktor utama berlakunya Islamofobia ni? Sebenarnya Islamofobia ni tercetus kerana beberapa faktor utama. Yang pertama, sebab pengaruh media antarabangsa, diorang sering gambarkan Islam ni sebagai agama keganasan. Contohnya, diorang suka tunjukkan filem ataupun berita sensasi yang membawa imej Islam dan Muslim ni merupakan ekstremis. Untuk itu, orang luar pun pandang serong terhadap agama Islam itu sendiri. Yang kedua pula, wujudnya salah faham terhadap akidah Islam itu sendiri. Ramai orang luar ni dia tak tahu yang bahawa Islam ni adalah agama yang bawa kepada rahmah, keadilan dan juga kasih sayang. Tapi bila maklumat palsu tu berulang kali disebarkan, akhirnya dia membentuklah ketakutan dan kebencian orang luar terhadap umat Islam. Betul juga weh, ramai orang Islam tidak mengaplikasikan akidah Islam dalam kehidupan mereka, sehingga tercetusnya Islamofobia ini. Dalam konteks Malaysia, Islamofobia dapat dilihat dalam bentuk yang lebih terselindung. Contohnya, ada wanita yang ditolak tawaran kerjanya asbab daripada dia menutup aurat. Dan ada juga pelajar yang dianggap menyusahkan kerana meminta ruang solat. Dan dalam komen-komen masyarakat di dalam media sosial sekarang ini, ramai juga yang sanggup merendah-rendahkan agama Islam itu. Lebih membimbangkan, ada di kalangan umat Islam itu sendiri yang mengambil jalan pemikiran liberal dan sengaja meninggalkan solat, tidak menutup aurat dan mempelikirkan hukum agama kerana takut dilabel ekstrim. Ini menunjukkan Islamofobia ini bukan sekadar isu sosial, tapi ancaman terhadap keutuhan akidah umat Islam itu. Jadi Kawi, berdasarkan apa yang kita dah dengar banyak-banyak tadi pasal Islamofobia, kau rasa macam mana kau nak membendung Islamofobia ni daripada makin meluas? Yang pertama, umat Islam perlu memperkukuhkan akidah dan kefahaman agama yang sahih dengan mempelajari ilmu yang benar, menjadikan kita tidak mudah terpengaruh dengan fitnah. Yang kedua, menampilkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dengan dakwah yang paling kuat ialah menghapuskan stigma tanpa perlu berdebat. Yang ketiga, Islam perlu menjelaskan ajaran ini. Kita perlu menjelaskan ajaran Islam dengan hikmah melalui media, pendidikan dan dialog. Dan akhir sekali, seluruh umat Islam perlu bersatu mempertahankan imej agama, bukan bergaduh sesama sendiri dalam perkara kecil.